Okay guys, Assalamualaikum dan sudah menonton Awi Vlog channel. Okay guys, so pagi-pagi sudah keluar lah guys. Okay, so macam tajuk kau tengok, hari ni aku ada pergi ride. Okay, sekarang ni on the way ke R&R Beranang sebab RV dekat sana. Sebab tujuan utama je nak pergi ke apa tah, Negeri Sembilan apa, Tamiang, yang jalan viral tu, yang konon-konon macam New Zealand lah, apalah. So dekat situ lah aku nak tuju. Okay, mission kali ni, mission hari ni. So aku tak keseorangan, aku dengan another motovlogger. Rasa aku ramai, aku ada dalam 7-8 orang. Dan aku pun sedikit lewat sebenarnya. Ikutkan planning time aku gerak patutnya pukul 7. Tapi ni 7 suku baru aku gerak. So tak apa, kita try lah secepat yang boleh. Right, katanya waktu matahari terbit cantik kat sana. Sebab tu lah keluar pagi-pagi ni. So aku pun berpandukan Waze. Aku tak tahu arah Beranang kat mana. So itulah dia. Okay guys, so kita terus ke arah Beranang sebab aku nak saving bateri dengan saving memory. Alright, so let's go. Okay, so aku dah sampai dah guys, Beranang. So aku tak ada lewat sangat. Ada yang masih menunggu lagi bila aku sampai tu. Halfway tadi hujan guys, menggelabah aku buka GoPro, simpan balik dalam beg. Sekali lepas daripada tempat tu, terus kering otang sampai lah Beranang ni. Alright, so sekarang ni tak tahu nak gimana. Aku follow je orang yang lead. Okay guys, so sekarang ni kita dah keluar daripada jalan besar. Kita dah exit. Okay, dah masuk ke, macam dia tulis kat signboard tadi, Jalan Tamiang. Okay, so aku tak familiar area ni, so aku bagi tahu apa yang aku nampak lah. Okay, so Jalan Tamiang ni dia dekat Negeri Sembilan guys. Jalan viral yang orang kata jalan macam New Zealand tu. Jalan ni straight tu, tapi kiri kanan Bukit Bukau. Dia lebih kurang macam ni lah. Kau tengok ni, harap kau nampak lah. Kiri kanan pokok-pokok, jalan ni straight, cantik, molek, nampak. Wah, aku rasa ni kot, depan ni kot dah masuk Jalan Tamiang ni. So sekarang ni kita nak ke Kopi Mansur lah. Ramai dah ke bulu dah. Macam-macam tak sarapan sebelum gerak. Memang lapau lah cerita dia. Okay, so kita sambung ke Kopi Mansur. Tapi tak tahu Kopi Mansur buka ke tak. Baru pukul 9:30 pagi.
Mungkin lah, aku rasa buka kot. Aku rasa pukul 10 buka. Tak tahu, tengoklah macam mana. Oh, dah sampai eh? Oh, ni Kopi Mansur tapi macam tutup je. Okay guys, so tukar destination. Pergi, diorang kata di sawah. Di sawah ke mana tak tahu aku. Dah tepi jalan ni nak borak pun bising sangat. Tapi katanya tak jauh daripada Kopi Mansur ni, 10 km je. So kita menuju ke sana lah. Dah pukul 10 mat, lapau ni. Okay guys, so sekarang ni kita dah sampai di sawah lah. Tapi di sawah ni ramai guys. Sebab di sawah ni mostly dia memang viral. Dia dulu viral lah, tapi memang para-para bikers memang akan pergi ke Negeri Sembilan ni, akan pergi ke di sawah ni lah. So mungkin after makan kat di sawah ni, baby balik kot. Tak tahu lah. Sebab tengok cuaca pun agak cloudy. So tengoklah macam mana. Tapi apa-apa kita makan dulu lah. Okay. Motor Yepai pakai dua panel je. Buka ni pasal. Buka pasal. Dah siap tak? Ada nampak? Aku tak faham tu. Bateri lah, cari bateri. Aku tak faham tu. Patah haram tak tahu. Bawa tu le. Bawa tu le. Nasib baik bawa. Soket je tu kan? Apa ada banyak mekanik ni? Awi pandai. Tu. Baik dah Awi. Awi datang. Okay guys, so alhamdulillah guys, dah settle makan dah. Tapi korang tadi settle makan awal dah sebenarnya. Tapi disebabkan ada one of member, Syazwan kot nama dia, RS dia, motor tiba-tiba tak boleh hidup guys. Punca dia pakai Swiss keyless. Okay, dia beli meter Swiss keyless. Lepas tu dia pasang kat motor lah. Tiba-tiba dia tekan remote, tak ada respon, tak boleh hidup. Tapi bateri elok Lepas tu aku suruh dia buka cover set. Lepas tu sebab dia satu tempat tak sesuai, nak fikir, nak figure out cara repair kan. So aku fikir cara paling cepat, buka je soket Swiss, orang kata Swiss ignition tu. Lepas tu ambil dawai ke wire apa-apa, jumper je, buat macam U, cocok je terus direct. At least boleh terus fikir terus balik lah. Tak payah nak fikir sebab tempat panas kan. Lepas tu equipment, tools tak cukup. So tu je lah jalan yang orang kata instant lah. Okay guys, so aku rasa aku nak, tak adalah offkan video ni. Cuma aku nak outro je terus. Takut bateri habis terus shutdown video kan, pisang kan. Okay, so aku nak ucapkan terima kasih pada korang yang sentiasa tengok video aku. Yang baru ke channel aku boleh tekan subscribe dan butang loceng di bawah. Alright, so apa pendapat korang guys? Right, video ride kali ni saya santai je, just berkenalan antara motor vulgar lagi. Okay, alright, so macam biasa jangan lupa like, komen dan subscribe. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum.